Yamaha T-Max. Guna belting guys. Hello guys, ini kita tengok motor Omoda. Motor yang viral sekarang ni. Omoda? Malaysia pun? Oh, Baru lah 250 Omoda. Ada dua, Sporty Red dengan Meteor Grey. Ni Meteor Grey, Sporty Red. Nampak depan dia macam Ducati ya guys, warna ni. Dalam tak? Dia guna isober yang ada ni. Dia punya screen 6.2 inci. Itu hanya untuk signal je lah. Ya, signal, engine light. Engine light. Ya. Oh. Ni ada tire pressure pun detail lah. Ada tire pressure, Ya. TPMS. First time tengok Omoda. Baru launching bulan Januari. Oh. Ya, anak syarikat kepada Suzuki. Anak syarikat Suzuki. Ya, Oh. AFI kan. Tapi company lokal lah. Ya, nya diproduce dekat Shah Alam. Oh. Viral lah di YouTube lah. Untuk motor tu. Yalah. Soalnya antara skuter 250cc yang below 20 lah. Bila 20. Berapa harganya? Di 19 plus. 19 Plus. plus. Yang best dia lampu signal depannya dekat side mirror. Signal mahal ni. Dan side mirror. Dan tayarnya hanya pakai jenama Tinsan. Oh. Ya, sasi perlu tukar tayar je lah. Tinsan. Jenama tu dah. Dah guna tayar mahal dah ni. Beli terus jalan. Yang pun brake tu best lah dari jauh orang naga. Dari hujung ke hujung. Yang pun brake tu. Macam Ducati ya brake kan. Sama lah, guna belting je lah. Ya, belting je. 10 liter. Dua helmet muat lah tu. Dalam. Yang macam biasa lah, warranty 2 tahun ataupun mileage 20,000 km. JC oh. JC Bike. JC Bikes. Dekat Green Rocks ya. Try naik jap. Tengok dia punya side mirror jauh. Boleh adjust kah untuknya? Adjust semua tapi dia tahu settingnya macam ni. Dapat dia adjust lah. Dapat adjust. Oh, TCS boleh setting ke? Boleh on and off lah. TCS boleh on, boleh off. Sebelum masuk OBD gate semua dah ada dalam motor tu. Terima kasih. Okay, sama. Okay guys, Omoda Sportster S. Assalamualaikum, bye bye.